Salam sejahtera dan welcome back to my channel. Okey, hari ini pula satu kenyataan media yang saya baca iaitu Tentera Darat Malaysia berjaya menahan satu parti warga negara Cina. Okey, markas division kedua Infantry Malaysia 2 division dalam satu kenyataan di mana TDM Tentera Darat Malaysia berjaya menahan satu lelaki iaitu parti warga negara Cina. Okey, ceritanya semasa mereka menjalankan tugas di sektor kawasan tanggungjawab yang dipertanggungjawab Bridge ke-8 Infantry Malaysia KTJ-8 BGD, iaitu pada 11 April. Bila mereka sedang melakukan tugasan, mereka telah nampak satu lelaki yang masuk secara tidak sah, iaitu melalui Sungai Golo. Okey, so mereka telah menahan satu lelaki berkenaan dan mendapati lelaki berkenaan tu masuk ke Malaysia melalui jalan yang tidak sah ataupun jalan yang tidak diwartakan, dan dijumpai di sebuah kawasan hutan di sebelah Malaysia. Okey, dan lelaki berkenaan masuk kat sini melalui bot, ikut Sungai Golok tu naik bot. Okey, selepas pemeriksaan semua dilakukan, lelaki berkenaan berusia 38 tahun dan dia tu adalah rakyat daripada negara China. Berdasarkan penemuan kad identiti iaitu IC negara China dan pasport yang dia ada, tapi pasport tu masih salakulah. Okey, Swastiasa juga lelaki Cina berkenaan mengaku membayar sejumlah wang kepada ejen untuk dia masuk ke Malaysia, dan ejen tu menjanjikan pekerjaan kepada parti berkenaan. Okey, so siasatan lanjut juga mendapati barangan-barangan peribadi yang dimiliki oleh lelaki Cina tu ataupun parti Cina tu adalah sebanyak RM13,900.55. Okey, iaitu dia ada mata wang Cina dan Thailand. Ada dua mata wang dekat dia lah. So parti berkenaan telah diserahkan kepada IPD Tanah Merah untuk tindakan selanjutnya. Okey, sekarang parti Cina pun dah masuk ikut Sungai Golok. Ingatkan parti Thailand ke Myanmar ke ataupun orang Malaysia lalu pergi sana ke ikut Sungai Golok. Sekarang ni China pun dah ikut Sungai Golok. So kepada semua ini termasuk untuk orang Malaysia lah. Sungai Golok semua tu bukan satu jalan yang diwartakan. Kalau kamu lalu tu pun salah juga, kalau orang asing masuk lalu sana pun salah juga. Jadi gunakanlah pintu masuk yang diwartakan ataupun yang dibenarkan saja. Okey, kepada anda yang dah menonton video ni, jangan lupa untuk subscribe dan kongsikan kepada kawan-kawan anda. Terima kasih.